saya merupakan seorang yang sangat berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi saya akan memastikan semua pelajar di sekolah ini dapat mematuhi peraturan bagi mewujudkan kawasan sekolah yang positif dan teratur. Okey, Asfarina sudah berada di dalam percubaan pengawas ini kan, berapa bulan kan? Okey, boleh saya tahu ada tak sepanjang itu Asfarina ada kes-kes yang telah diselesaikan dan kaedah bagaimana Asfarina selesaikan kes tersebut? Okay, semasa saya bertugas di Ancol Ilmu, terdapat beberapa pelajar yang membawa barang larangan. Jadi mula-mula saya akan menegur mereka, dan sekiranya mereka membawa barang yang mungkin menjadi ancaman, jadi saya akan merampas barang tersebut dan melaporkannya kepada juru pengawas. Okey. Ibu Randi. Ya, Asfarina. Sekiranya, kamu ditegur oleh guru ataupun rakan yang pada hakikat sebenarnya ia bukanlah satu kesalahan yang kamu lakukan. Apa yang kamu akan buat dalam menghadapi situasi seperti itu? Pada mulanya, saya akan cuba untuk memberitahu bahawa perkara tersebut bukanlah kesalahan yang saya lakukan. Kemudian, saya juga akan menjadikan itu sebagai perkara yang dapat memperbaiki diri saya. Okey, lihat kepada jawapan kamu special. So, saya menyatakan yang kamu masih belum layak untuk menjadi ketua pengawas SMK Sekolah. So, saya nak dengar dari kamu, bagaimana kamu, apakah fakta atau ciri-ciri yang ada pada diri kamu yang boleh menidakkan pendapat saya tadi yang menyatakan bahawa kamu tak layak jadi ketua pengawas SMK Sekolah. Saya dapat menegur para pelajar dengan cara yang sopan dan tidak menyebabkan mereka berasa sakit hati ataupun mungkin dan akan berdendam pada saya. Seterusnya, saya juga dapat menyeimbangkan akademik dan tugasan supaya tugasan tersebut tidak memberi kesan kepada akademik saya. Satu lagi. Sebab nak jadi ketua ni dia bidang dia luas. Saya dapat memberikan perubahan yang positif di sekolah sebab pelajar dengan berdisiplin mereka dapat meningkatkan prestasi mereka di sekolah. Okey, satu soalan daripada saya. Adakah anda sudah sedia untuk menerima, jika anda menjadi ketua pengawas, anda sudah sedia untuk menerima hakikat yang Asfarina ini akan banyak musuh? Ya, saya sedia dengan benda tersebut. Walaupun saya akan dipalau atau dipinggirkan oleh semua orang, yang penting saya sudah menjalankan tugas saya sebagai ketua pengawas. Bagaimana anda mengatasi emosi itu bila orang bercakap di belakang, contohnya kan, Asfarina ni lah, Asfarina tu lah, macam mana? Saya akan abaikan mereka sebab saya cuma peduli pada diri sendiri. Bagus lah cerita pasal emosi ni. Menjadi seorang ketua yang baik perlu ada emosi yang stabil lah. Dan sebagai seorang ketua, bagaimana kamu nak memastikan diri kamu itu tidak dipengaruhi oleh emosi atau pilih kasih? Justru itu kamu juga perlu bersifat adil dalam melaksanakan disiplin. Katakan situasi yang berlaku adalah rakan kamu, rakan sekelas atau rakan baik kamu yang melakukan pelanggaran disiplin. Contohnya bawa vape. Apa tindakan yang kamu akan buat? Masa tu situasi kamu adalah sebagai seorang ketua. Pada mulanya saya akan menegur kawan saya tersebut, tapi saya tidak akan pilih kasih dan saya akan merampas vape
Betul lah. Ya, betul. Walaupun akhirnya kamu akan putus perhubungan lah. Ya. Kawan baik ni. Kawan di sana. Siapa kawan baik kamu sekarang? Talisa. Ya. Alisa sama kelas ni. Terus kelas dengan dia. Oh, sama kelas. Alisa yang bawa. Pun kamu sanggup? Ya, saya sanggup. Hilang seorang kawan? Sanggup? Ya, so saya masih ada banyak kawan lagi yang lebih baik daripada dia. Oh, okey. Itu di sini Okey, saja. dalam melaksanakan disiplin ini, kita memang tak dapat lari dengan pelajar-pelajar yang ingkar arahan. Katakan situasi yang berlaku adalah apabila kamu memberikan arahan secara terbuka dan arahan kamu itu tidak mendapat sambutan daripada pelajar. Bahkan pengawas sendiri pun ada kalanya mungkin melakukan pelanggaran disiplin yang mungkin kamu tegur dan mereka pun tidak beri respon yang baik. Bagaimana kamu nak selesaikan masalah tu? Contoh pelajar kamu tegur, okey tain baju, tak tain. Pengawas, kamu tegur, dia tak dengar. So sebagai tu apa yang kamu buat? Apa yang kamu akan lakukan? Saya akan memberi motivasi kepada mereka, tapi kalau mereka tetap tak dengar juga, saya akan membuat tindakan, iaitu melaporkannya kepada guru pengawas. Okey, soalan terakhir dari saya. Baik, sesi lepas, ketua pengawas kita kebetulannya adalah pelajar perempuan. Kenal pengawas perempuan? Ya, benar. Bisa kan? Okey, so sekiranya kamu terpilih sebagai ketua, adakah kamu yakin yang kamu dapat membuat sesuatu yang lebih baik berbanding dengan apa yang ketua pengawas sekarang buat? Ketua pengawas sesi lepas itu Alisa buat. Okey, boleh tak? Beri contoh apakah yang kamu boleh buat. Dan kita memang sangat berjaya. Sesi yang lepas di bawah pimpinan Alisa dan sebagai ketua pengawas, Syahidah sebagai ketua putri dan Terry sebagai ketua. So, kalau kamu dipilih sebagai ketua pengawas yang pimpinan yang sama, boleh tak kamu buat beri keyakinan kepada kami lah dapat buat sesuatu yang baik. Ya, saya yakin saya boleh buat seperti yang dilakukan dan mungkin saya akan menjadi lebih baik daripada dia. Sebab saya akan berusaha menjadi lebih sopan dengan pelajar dan sekiranya mereka tetap tidak mendengar, barulah saya akan menjadi lebih tegas kepada mereka. Kita tak boleh menilai sebab itu adalah apa punya isi dan Satu soalan terakhir daripada saya. Okey. Anda disuruh untuk mengawas satu kelas. Okey. Kelas ni sangat pusing. Okey. Pelajar Uspedana lah ni. Ya. Okey. Budak lelakinya ramai dan sangat bising. Budak perempuannya jenis yang memang tak peduli lah. Okey. So sebagai seorang pengawas yang disuruh untuk menjaga kelas itu sekejap kerana cikgunya keluar, okey, macam mana kamu handle? Kalau mereka masih bising dan tidak mendengar arahan saya untuk mengawas suara, saya akan menyuruh mereka berdiri sehingga mereka menjadi lebih tenang dan situasi menjadi lebih terkawal. Okey, boleh cikgu minta okey, katakan ini adalah situasi kelas. Bagaimana kamu bagi arahan? Pelajar, tolong duduk dan pelajar, tolong sekiranya anda tidak mengawas suara anda akan disuruh berdiri sehingga anda menjadi lebih tenang. Kalau dia masih bising? Saya akan suruh mereka berdiri Macam dan mana? bersih. Ha? Sekali lagi? Sekali lagi? Okey, sekarang ni kami lah pelajar. Kami bising lagi, tak dengar arahan pertama. So second, apa yang nak buat? Bising kau ni? Kalau kamu masih lagi tidak mendengar arahan saya akan tak teragak-agak untuk menyuruh kamu berdiri di atas kerusi. not applicable. Pelajar menjawab kamu. Mana boleh pengawas? Mana boleh kami berdiri di atas Salah kerusi? sisi undang-undang. Salah. Saya ni pelajar yang engkau. Nanti kepala kena pipas. Pengawas salah. Apa kau nak buat? Sekarang kamu berjumpa dengan pelajar yang kurang ajar macam saya lah. Alah, pengawas je pun. Saya akan menegur mereka dengan lebih tegas. Contoh. Okay, last. This is the last one. Last. Ini last ni. Tadi kali kedua dah kan? Okay, this is the last one. Macam mana kamu tegur ni? Budak yang biadab ni? Saya akan melaporkan
kepada pengetua sekiranya kamu tetap tidak mendengar arahan saya. Okey. Ada soalan lagi? Ya, cukup tu. Saya. Dulu bola tak nak beritahu. Terima kasih. Okey.